Bila kita ada di kawasan ni dalam keadaan panas, dia agak sederhana panas. Jadi pokok-pokok itu tidak terdedah kepada kepanasan yang melampau dan yang menyebabkan pokok kita akan mati. Assalamualaikum dan selamat pagi ya sahabat. Kembali di channel aku, di Skame Pro Channel. Jadi rasanya dah lama juga tak buat video untuk YouTube. Jadi kali ini aku hadir atau bangkit untuk buat video semula. Dan mungkin sebelum ni keadaan tidak mengizinkan, berbagai masalah juga yang dihadapi. Dan salah satunya ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan penghijrahan aku di kampung, daripada Johor Bahru ke Terengganu, di Hulu Terengganu. Sekarang ni aku berada di lokasi penempatan baru. Jadi inilah situasi dia di belakang ni. Kau kelihatan di kejauhan kita akan nampak bukit-bukit, bukit-bukit, dan kawasan ni memang sangat sejuk. Sekarang ni waktu pagi, sekitar pukul 8 pagi, keadaan agak sejuk di sini. Ini penempatan baru aku. Penempatan baru di Hulu Terengganu ini. Sebelah rumah ni kelihatan ada bukan hutan ya, dia kebun tinggal, kebun peninggalan lama, jadi tak diusahakan, jadi dia seperti hutan. Di sini memang seronoklah di sini. Agak sejuk, tenang, boleh dengar macam-macam bunyi burung di sini. Okey, di belakang ni adalah seperti pondok, ataupun kita buat satu tempat di mana di dalamnya kita menanam pokok-pokok di sini. Dan dalam ni ada benih-benih pokok yang baru ditanam. Inilah bentuknya tempat penanaman pokok sini. Ini yang aku bina dengan menggunakan kayu-kayu hutan dan meletakkan jaring hitam. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan dari kepanasan yang sangat-sangat luar biasa di sini. Kosnya tidak begitu mahal sangat, murah aja. Jadi inilah yang aku cuba tanam. Yang cuba usahakan adalah anak pokok lada, anak pokok lada cili padi gemuk. Ini baru ditanam. Dan hari ini polybag baru diisi tanah semalam bersama baja. Dan ini ada pokok-pokok yang aku cuba tanam untuk sementara waktu di dalam ni. Ini ada pokok daun kunyit yang sebelum ni letak di luar kerana di luar ancaman terlalu banyak seperti panas dan juga binatang ataupun kera merosakkan pokok-pokok ni. Jadi ini merupakan anak lada cili gemuk. Aku panggil cili gemuk, yang baru naik dan akan disemai, akan diletakkan di tempat baru, di polybag. Nah ini kalau orang tengok ni merupakan pokok busida atau pokok doa, dan aku cuba tanam dari keratan batang. Ni dah lebih kurang tak sampai 2 minggu lagi dah mula tumbuh tunas ya. Jadi pokok-pokok ni ditanam di sekeliling rumah, di sekitar rumah nanti. Dan projek rumah ni masih lagi belum siap sepenuhnya. Dan ini adalah pokok daun kesum. Daun kesum ni dekat luar juga terdedah kepada panas, hampir mati ya. Hampir mati. Jadi aku cuba tanam dalam polystyrene ni untuk sementara waktu, dan baru juga ditanam. Separuhnya dah tumbuh daun, yang lainnya belum. Kemungkinan ni kering sangat, mungkin nak mati agaknya. Jadi inilah yang aku usahakan untuk sementara waktu ni
untuk pengisian masa lapang. Ukuran ataupun saiz pondok ni, aku panggil pondok je. Ukuran dia 18 kali 11, panjang 18, lebar 11 kaki. Dengan menggunakan pancang-pancang kayu yang diambil dari hutan. Kemungkinan ketinggiannya tidak begitu sesuai, sebab masa mencari kayu tu, mungkin ini je yang jumpa. Ketinggian kayu yang kita boleh dapat tak begitu tinggi. Jadi kita buat dengan apa yang ada untuk sementara waktu ni. Dan tujuan jaring hitam ni adalah bertujuan untuk melindungi pokok-pokok kita serangan daripada luar, serangan luar seperti kera. InsyaAllah setakat hari ni dah pondok kebun ni dah dibuat sekitar 2 minggu. Jadi alhamdulillah tak ada pencerobohan lagi, tak ada haiwan. Ada di luar-luar sana, cuma mengintai saja, tapi dia tak masuk ke mari. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk di sini, kawasan ni, ancaman terhadap pokok-pokok ataupun apa-apa saja di sini semua terdedah kepada ancaman kera. Untuk melakukan ataupun membuat kerja-kerja pondok seperti ni tak menggunakan kos yang mahal jika kita menggunakan kayu hutan. Dan juga jaring ini sekitar korang boleh dapat di Shopee sekitar RM42 sepanjang 90 meter ataupun dekat 100 kaki lah. Jadi dengan cara ni agak lebih seronok, lebih selesa. Kita tengok dalam keadaan bila kita ada di kawasan ni dalam keadaan panas, dia agak sederhana panas. Jadi pokok-pokok itu tidak terdedah kepada kepanasan yang melampau dan yang menyebabkan pokok kita akan mati. Jadi untuk seterusnya pagi ni aku akan buat kerja-kerja penyiraman pokok-pokok lada ni di waktu pagi, agak sesuai untuk penyiraman. Tanah dalam polybag ni kena juga siram air sikit, sebab okey, ini pokok busida ni dia tidak boleh terlalu banyak air. Mengikut info ataupun maklumat daripada rakan-rakan, pokok ni tidak boleh terlalu banyak air, takut akar dia akan reput. Bila akar akan reput dan kulat juga akan naik, menyebabkan pokok ni tak menjadi. Jadi ni alhamdulillah pokok ni dah start tumbuh tunas. Jadi kita tunggu lagi seminggu apa yang akan terjadi. Jadi ini merupakan pengalaman aku yang pertama untuk penanaman pokok busida ni untuk ditanam di sekeliling rumah. Semalam baru diisi dalam polybag, agak kering. Jadi kita letakkan air supaya lembap sikit. Nanti terus kita boleh tanam anak lada ke dalam polybag ni. Kita lembapkan sikit, terlalu kering. Okey sahabat, itu saja perkongsian untuk kali ini, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini, dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.